Jadi bila kita langgar peraturan syariat, dua kerosakan. Yang pertama kita rosak, yang kedua dunia kita rosak, iaitu turun bala daripada Allah. Bila kita tak mau ikut syariat, maka Allah balakan kita. Dia jawab pula, tak ada bala-bala. Kalau Turki ada gempa bumi, kalau Filipina ada pina tubuh, kalau Bangladesh, China sekali ribut mati banjir 40,000 orang. Kat kita tak ada gunung berapi, tak ada gempa bumi. Nak Allah turunkan bala orang jahil daripada agama. Berapa juta? Tak reti baca Quran, berapa juta? Bala tu. Tak reti hadis, berapa puluh juta dalam Malaysia. Bala lah tu, besar pada Bangladesh mati lemah lagi. Hak tak hormat ulama, berapa juta? Hak lawan Islam, hak tolak hudud, berjuta-juta. Bala lah tu. Nak bala kau mana lagi? Dia tak balik gitu dah aci ya. Dah nak gua ni aci. Nak gunung berapi. Nak gunung berapi baru balik. Nak. Pak keturunan duduk dalam rumah. Cici, cucu, anak. Tu. Pak ni dah reti hukum hakam pak semayang. Pak siapa saat ni ya? Nak. Kalau tanya anak Rasulullah apa orang? 3 orang. 3 orang. Rasulullah lahir di mana? Jordan ah. Jordan pula. Kubur Nabi di mana? Mesir. Jawab. Lalu tanya. Tak. Sahabat yang dijamin syurga berapa orang? 13 orang pula. Bahang rukun semayang. Tak reti. Nama anak Rasulullah putera hak mati sakit demam panas mati umur setahun, nama benda? Tak ingat. Nama pemain Spanyol yang menjaringkan gol paling pantah dalam Euro. Oh, beres. Ni. Rakyat pun habis gila sokang, pemerintah pun beri sokang yang mengundang kemurkaan Allah, habis cerita. Mabuk habis. Nak?